Okey, dengar ni. Yang ni bukan jersey biasa. Kau boleh letak nama kau sendiri kat belakang. Ya, nama kau. Nak nama game, nama panggilan atau nickname pelik pun boleh. Font kemas, jahitan cun, material selesa, pakai lama pun tak rasa rimas. Paling best, custom cepat, hasil nampak premium dan bila pakai, terus rasa ini jersey aku. Kalau kau nak jersey yang lain daripada orang lain, yang ni memang kena ada. Aku buat benda gila sikit. Honda X6B ni kereta pijak, bukan lalu-lalu. Pijak betul. Lepas tu, hentam atas meja berkali-kali. Result dia, hidup lagi guys. Skrin okey, sentuhan smooth. Harga dia murah tapi ketahanan macam phone mahal. Untuk student, kerja kasar atau tangan selalu cuai, yang ni confirm selamat. 2 dipecat, lepas tu ada 4 lagi bakal dikenakan tindakan. Kalau suara anak negeri ni boleh Google dekat Malaysia Kini, ada berita malam ni dan Bayi dah buat VTT dia tadilah. Jadi geng-geng yang menyokong kepada Hamzah ni telah diambil tindakan oleh nama dia siapa tu, Ketua Disiplin Bersatu. Jadi dia Razi bin, bukan Razi Jidin ni, Razi Manan yang ambil. Bukan Razi, Radi Manan. Radi Manan. Ini siapa dia tahu? Dia Peja punya bapak mentua. Oh. Radi Manan tu Peja punya bapak mentua. Jadi bila kita tengok ni macam seolah-olah pembersihan daripada parti dia orang sendiri lah. Mana golongan yang menentang Din Cirit dan sokong Hamzah, mereka ambil tindakan. Jadi cuba host fikirkan ataupun Master Ulu boleh fikir. Bukan host. Host tu kuda. Ni host. Host lah. Bayi ni pronunciation dia kurang sikit, host. Minta maaf Bayi ni memang dia pronunciation dia pelak sikit. Harap dimaafkan. Okay. Bermakna kata kalau dah ada perebutan macam tu, pertentangan daripada sama-sama dia orang sendiri, tapi di sebaliknya mereka ni nak condemn UMNO. Lepas tu bila ada krisis dekat Negeri Sembilan, cepat-cepat nak ambil kesempatan nak runtuhkan kerajaan Negeri Sembilan. Lepas tu ambil kesempatan jadi menteri besar dekat Perlis. Tapi akhirnya tengok dia dah membawa contoh yang tak elok. Lepas tu masih lagi nak bersekongkol dengan PAS untuk nak menghadapi PRU. Jadi siapa yang akan gunakan siapa di situ, maknanya rakyat boleh menilai lah. Jadi macam seolah-olah okey, bila kamu tak suka dengan aku, kita pakai tendang-tendang macam tu. Dia tak fikir bahawa setiap ahli parlimen tu dia ada pengikut-pengikut dia. Tapi kita di pihak UMNO sukalah bertepuk tangan lah yang berlaku pada dia orang. Itu hari bila berlaku dekat Negeri Sembilan je, orang PAS ni duduk ratik tahu. Oh, dah terkena dah kunut nazilah yang Jasin baca tu. Dah berlaku dah dekat Negeri Sembilan. Dah huru-hara dah. Sekarang tengok bila ini berlaku, apa pula Wala'u nak condemn. Itu sekadar itu dulu host. Abai kalau dekat derang semua pasal agama, kalau kat kita semua pasal benda lain. Aku cukup kenal lah PAS ni. Nak ni Razak ni. Memang dia tak, tapi saya rasa Ulu Balang, aku rasa Bersatu ni dia masuk pilihan raya PRU 16 ni, kalau dia tewas banyak kursi harus ada kemungkinan Bersatu ni akan ditutup dan dia akan diserapkan balik kepada, tak tahulah yang mana nak masuk PAS. PAS pun tak iktiraf dia lepas ni. Percayalah cakap aku. Dia akan hilang banyak kursi ni sebab bawa bala. Confirm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Razak. Apa cerita ni? Jagalah parti sendiri. Kau cakap bersatu. Kita PAS akan pun relax je. Kita dalam PAS, walaupun dalam PN bersama Bersatu, kita PAS relax je. Razak, engkau orang Melaka kan? Melaka piau punya.
Aku dengar kata aku dengar kata engkau ni orang Indon, tak ada IC Okey, pun. Razak, sekejap. Abang I, dia naik room saya, dia ada cerita tentang benda ni, tapi dia dah buka kamera dan dia dah buktikan kat saya yang dia memang orang Malaysia. So kita tak payah cerita pasal benda tu dah. Dan saya pun Betul lah, sebab saya tak pernah tengok. dia memang Aku orang dah Malaysia. Dia bosan buka, dia tunjuk depan saya. Okey, teruskan. Jadi PAS punya stand dalam hal bersatu ni kita tak mau campur. Kita semua sekali tak kisahlah daripada Muhyiddin ke, daripada Hamzah ke, kita steady saja. Sama, terpulanglah dia dalaman dia lah. Boleh Kita tanya? tunggu dan lihat nanti. Boleh Bagi tanya? kita PAS lah. Bagi kita PAS, kita tak mau campur hal peribadi diorang ni dalam parti diorang. Boleh tanya tak Jangan Razak? saya sendiri tak nak campur. Yang kau tutup UMNO siang, pagi, petang, malam tu, apa cerita? Mana aku ada saya nak tanya Razak. Aku tutur yang AMDAP aja, UMNO AMDAP aja. Razak, UMNO yang Razak, tolong tanya. tutur. Boleh tanya tak Razak? Tanya apa? Yang krisis Negeri Sembilan PH dengan BN kenapa sibuk-sibuk sangat PAS melalak-lalak pagi-pagi buta buat press conference tu? Menyebut rumah tangga orang. Bila jawatan Mana ada menyebut orang. Mana menyebut apa buat press conference 5 orang 5 ketul tu? 5 orang tu kita daripada PAS, kita ambil tindakan. Kita tak ada Ambil tindakan. Ambil tindakan. Ambil tindakan. Itu dinamakan tindakan. Kau merepek apa ni Razak? Apa yang kau Kita buat tindakan tu pada PAS saja. Bukan pada satu. Kita Kalau bersatu kena bab dah dia, lama pelik tu dah lapuk kalau kena rumah tangga dia, kami tak campur. Itu urusan masing-masing personal. Apalah, tak kau berjambul. Kalau kau nak percaya tak percayalah. Tapi yang korang jadi macam kepanasan kenapa? Relax lah. Kita bukan kepanasan. Bila kita masa panas bila ini kamu bagi hujan. bila kamu PH dengan UMNO ni, voucher apa kita hal ni? voucher lah kamu. Apa salahnya? PH dengan UMNO BN ni apa hal ni? Aku tengok dah mula mengata-ngata kempen ni apa hal ni? Nampak. Dia baru cakap tadi jangan sibuk parti orang. Nampak perangai? Inilah perangai depan-depan. Kau kata hati orang, aku kacau dah sikit. Bukan dekat live ni je. Banyak tempat live lain pun macam tu juga. Kau serang parti aku, mestilah aku serang balik. Aku kalau kau aman damai, aku tahu bendera putih, aku bendera putih. Itu steady. Presiden dengan presiden relax je, tak ada masalah pun. Sebab itu aku kalau punya stand kalau aku kan pimpinan tinggi, kalau aku punya stand kalau UMNO ni kalau boleh baik dia bersama dengan PN dah. Kalau dia bersama dengan PS tak malu. Tak pernah dengan Nampak tak? tak Nampak tak? dengan PAS. dia akan nampak duduk bersama tak? ni. Host nak jadi moderator, dia nak jadikan dia moderator ke? Kau dengar Aku tak lah, aku faham. nak bercakap. Razak, tanya Ni sikit. Razak, tanya sikit. Pagi, petang, siang, malam kau balon UMNO. Tapi kau orang hadap UMNO. Apa salah? Cerita sikit. Aku tak balon UMNO solo, aku balon AMDAP tu yang tak tu je aku balon. Siapa Hamdap dia ni siapa legit ni? lah. Siapa Hamdap ni yang mana? Alah Cuba tahu beritahu. bertanya pula. Siapa Hamdap? Satu Malaysia tahu bila sebut AMDAP semua dah tahu mah. Bagi tahu siapa Hamdap. Alah, jangan kau buat tanya lah. Dah memang terkenal apa AMDAP tu. Jadi Aku tanya kau. dalam UMNO ni dia ada dua tau. Haluan kiri satu, haluan kanan. Tak ada. Pandangan Orang berbeza kanan itu tu yang individu. kanan tu. Macam tu. Orang PAS Sibuknya je main parti orang. naratif macam tu. Sibuknya parti orang. Kata sibuk, tapi benda-benda ni dah terlampau. Kadang-kadang tengok dah paling ketara sekarang ni, engkau dengan PS pun dah Tak mengata-ngata ada gaduh lah. Biasalah tu. Pandangan masing-masing individu. Bak kata kau tadi. Itu kau cakap tadi pandangan individu. Apa masalah dia? PAS dengan PN sekarang ni dia condong tau. Dia condong nak Ini tarik bersatu UMNO masuk punya kat hal dia pun orang. kau kata PAS juga. Macam mana? Aku tu yang marah tu. Kau marah-marah lah. Bersatu dalaman habis tiba-tiba PAS juga kena.
Memanglah. DAP pun Memang bercakap PAS patut PAS. layak pun dia kena. PKR pun kalau bercerita PAS. Engkau pun PAS juga kau salahkan juga. Aduh, PAS Memang betul. PAS memang PAS salah. Ini menunjukkan PAS masalah lah. PAS Betul ni lah. tahu Memang lah. salah. Ada PAS ni 4 SG4 di MB 4 SG4 memang tak berguna. Apa yang dia buat untuk masyarakat dan negeri? Kau nak cakap apa lagi? Kau dah jadi pembangkang dulu, kau tahulah negeri-negeri pembangkang. Biasalah tu. Apa? Dulu Kita sekarang, kita dulu punya- Pulau Pinang punya vision dengan sekarang, kita nak Selangor merampas elok je kerajaan maju walaupun Okey, kerajaan kau dengar pusat ni. dia lain. Kita nak pada RU 16 ni PAS akan menjadi lead sekaligus merampas kerajaan pusat. Wow. Okey, kejap. Nilaikan. Ulang. Okey. Assalamualaikum. Razak. Kamarun sekejap. Razak, aku setuju. Yang lain tolong mute. Razak, aku Dulu setuju apa kita kau cakap, semua Razak. rakan saja. Razak, Sekarang kita Razak. lead tau. Okey. Razak, aku setuju apa kau cakap. Kau cakap apa? Akan lead. PAS akan lead. Aku setuju. Sebab Razak, angan-angan ni tak ada. Angan-angan ni free, Razak. Angan-angan tak perlu bayar. Kehidupan dalam mencapai kejayaan perlu berangan dulu. Baru dia Ya. ada usaha. Angan-angan Biasa free. memang macam Tak tu. ada Kalau masalah. berangan saja, tak ada usaha, tak ada tindakan, itu tak betul. Tapi PAS betul, semua betul. ada. Berangan, dia ada usaha, dia ada tindakan. InsyaAllah. Aku suruh Kak Mina nyanyi lagu angan-angan tadi. Angan-angan. Kak Mina, teruskan lagu angan-angan. Bagi dia satu. Angan. Tak ada. Okey. Tapi sekarang Alah, mimpi tu percuma. aku sekali cakap lah. Kalau kau orang tak boleh macam PS ni kan, kau tak boleh mempertahankan kerajaan yang ada ni, kali itu kalau dia nak bangkit balik, kurang-kurang 50 tahun baru dia boleh naik. Boleh. Kau teruskan meroyan, Razak. Okey, mute kejap. Aku nak bagi Ya, Kamarun ini sekejap. pandangan aku lah. Ya, Tengok ya, dia tak punya apa. prestasi ni, kalau kau tak betul-betul PRU 16 ni, kalau kau dah jatuh, kau nak naik balik, nak naik tau. 50 tahun pun belum tentu lagi lah. Okey, teruskan meroyan. Assalamualaikum. Salam. Daripada mana, Razak? Razak, aku nak Kamarul, tanya mu Kamarul. ni. Kau ambil Kamarul. fakta kat Kamarul. mana? Kamarul, Ya. ada satu kejap lagi ni. Dekat mana? Kamarun daripada mana? Kelantan. Kelantan. Sila. Razak nak tanya Kelantan ni. boleh pergi Kau ke? ambil fakta kat mana ni pas nak jadi lead di Melaka ni? Sekarang ni kau ada 3 kursi kah? Dengar lah. Sebab tu semalam aku dah masuk room apa tu, room apa. Ya, kita berjumpa dah semalam. Kau merapu. Okey, jadi diorang tak faham. Sebab tu aku cakap perbezaan di Melaka, PRN Melaka dengan selepas PRU 15 dia berbeza trend dia tau. Dan begitu juga pada PRU 16 ni berbeza juga lagi pengundinya. Jadi aku punya data PAS ni, contoh aku di Melaka ni telah menunjukkan graf PAS ni dia melonjak naik tau. Suka hati Mana je lah, Razak. kita menjangkakan pada Tunjuk buktikan. 16 ni. Tunjuk prove it kau punya data. Cepat. Contoh bukti dia. Okey, kau dengar ni. Contoh buktinya aku cakap dulu. Tunjuklah, show lah. Tak nampak. Tunjuk Ya, lah jadi- kalau boleh cat tabak ke, graf naik ke, Aku tak macam bawa mana? lah telefon lagi satu. Sabar. Ni, Razak. Jadi aku cerita lah. Aku cerita ni walaupun logik dia ada lah. Aku terang kau. Apa dia? Cakap. Okey, contohnya di Melaka, masa PRM Melaka memang PAS satu pun tak menang di Don Melaka PRM Melaka. Perbezaan dia selepas PRU 15 dan kita menilai dari segi sudut Don dengan keputusan PRU 15 tu menunjukkan beberapa tempat terutamanya di Jasin yang Tuan Guru yang disayangi oleh rakyat Melaka ni, dia tempatnya telah kita menang 2 kursi. Dua Don di Jasin dikuasai oleh PAS, Serkam dan Sungai Rambai. Razak. Dan juga Bomban adalah di bawah Bersatu masa tu. Mencelah, Jadi, Razak. Mencelah. trend ni Razak, dengan mencelah. sikit. Mencelah. Trend ni menunjukkan Aku host minta mencelah, kau cakap sekejap lagi. Kau dah kenapa, Razak? Kau nak bagi fakta, data tak ada masalah. Tapi kau janganlah bagi data dengan fakta yang memalukan kau. Jasin tu menang 200 lebih 300 je dia majority dia. Kalau pergi sekarang ini 2 penjuru lagi, kau rasa boleh menang? Come on lah. Dulu hari tu 3 penjuru.
Kau nak bagi data, fakta, bagilah, yang jangan bagi orang gelak. Tolong. Yasin tu dengan dia punya doa kunut tu, kau rasa dia boleh menang lepas ni? Aduh, agak-agak lah. Kau cakap parlimen lain, jangan cakap Yasin. Buat malu je, sila. Buka mute. Buka mute. Mute buka. Bercakap mata buka, jangan pejam. Razak. Ni aduh pening aku. Aku tutup. Jadi kau dengarlah dulu, memang apa ni, Tuan Guru Ustaz Zulkifli ni dia menang jumlah yang tak banyak, 200 lebih. Tapi itu memang aku akui. Tapi kau kena fikir masa sebelum PRU 15 kita daripada 14 pas kalah teruk tau di Yasin. Tapi nampak tak, walaupun kita ada peningkatan tetap menang 200 lebih. Dan aku boleh bayangkan pada PRU 16 kalau kita nak ceritakan tentang parlimen Yasin ni, dan aku yakin pada PRU 16 ni jumlah 200 lebih tu akan tambah satu angka lagi, mungkin 2,000 lebih majoriti. Ini keyakinan aku. Keyakinan saja tak cukup. Maksudnya okey, tak apa, itu keyakinan kau. Boleh tak prove it to us apa yang Yasin dah buat dekat Melaka? Yasin dah buat dekat Melaka. Kun Nazilah buat dekat Yasin. Dia bawa Tesla jalan-jalan satu Yasin tu, something lah tu. Kau pun Tak, aku tengok dia nak masuk Tesla pun dah macam menyorok dalam gua. Dengan jubahnya serabut. Korang pun masih tak faham, macam tak pernah jadi pembangkang lah korang ni. Kau tahulah bila kita jadi pembangkang ni, aku tahulah di Parlimen Yasin ni kadang-kadang Kau jangan cakap besar lah, Razak. Kau jangan cakap besar lah. Kita jadi tadi. Cuma tak kurang Ni dengar apa. Ni aku nak tanya mu ni. Mu kutip data daripada mana? Mu buat draft kau. Data menjumpa orang tu 3,000 orang, 10,000 orang menjumpa. Baru boleh beritahu. Baru-baru ni Yang menyokong kau. Sekarang ni kau menyatakan 2,000 akan menang. Kau dengar Mari ni. daripada mana? Kau dengar lagi. Mari daripada mana? Aku tanya mu. Razak kejap. Daripada Dia nak buat 200 ke 2,000 tu mari daripada mana? Tunjuklah fakta. Dia nak sedapkan hati sendiri tu. Kamarul dengar baik. Kita nak tunjuk cara Razak. ini rahsia. Tak Razak. boleh lah cara paper. Aku mute kejap. Razak sekejap, Razak. Razak, diam. Jangan bercakap. Kamarul dengar baik. Mu dua orang ni tanya dia soalan. Bagilah dia jawab. Dia nak jawab, mu bercakap. Mu tunggu kejap. Selagi kawan tak suruh buka mute, mu tunggu kejap. Sila Razak jawab. Jadi aku nak cakap tadi, jangan kacau lah bila aku tengah cakap. Betul? Jadi sebab tu aku cakap tadi, dalam Parlimen Yasin ni, kenapa aku cakap tahu? Di antara peristiwa-peristiwa pada PRN Melaka yang lepas dengan PRU ke-15 punya keputusan dan data usaha kita untuk ke arah PRU ke-16 ni, kita dah bergerak ni. Kau tahu tak, aku ni terlibat dengan operasi turun menyantuni rakyat, terutamanya di Don ni. Kan kita tengah bergerak, kita masih lagi tak mau tidur, tak mau leka lagi. Kau tahu, kita tahu dan kita bakal menjadi kerajaan insya-Allah di Melaka. Tahu? Jelas. Okey, nak cakap apa? Cakap apa? Okey, betul. Sekarang ni itu yang kau cakap. Macamlah parti lain tak bergerak, PKA pun bergerak, DAP pun bergerak. Semua parti yang ada dah start bergerak. Cuma persoalan yang kita cuba sampaikan, pertanyaan kita, apakah jasa-jasa Kunut Nazilah tu buat di Yasin? Apa yang dia dah buat? Soal turun jumpa pengundi itu adalah secondary issue. Sekarang kita tanya apa yang Kunut Nazilah sudah buat dekat Yasin. Kita sebenarnya yalah, kita jadi pembangkang ni, maklumat nak sampai daripada media-media terutamanya dalam TV dan sebagainya memang payahlah. Tapi sebenarnya kita dah bergerak dah. Kita punya pas kawasan Yasin telah mula bergerak ke semua tempat. Faham tak? Bukan kata di situ saja, tempat-tempat yang kita dah menang. Kau faham tak? Yang sebenarnya kita punya keyakinan ni bahawa UMNO dah tak boleh pergi lagi. Sebab apa? Di PRU 15 ni, satu kursi pun UMNO tak dapat lagi sekarang ni. Tahu?
Jadi kita sekarang tengah bekerja keras sekarang ni. Sebab itu baru Itulah. kali yang semalam aku cakap Dah lah, lah. Ulu Balang. Dah lah, Ulu Balang. Nak bagi Kamarul dengan Abai respon. Duk mencela banyak. Kejap lagi sampai time kau bercakap. Habiskan Razak. Jadi macam inilah, sebab itu aku cakap tadi, aku berkeyakinan dan rakyat yang contohnya kalau kita nak cerita tentang penyokong macam korang lah kan, memang tak ada guna punya, memang dah jenis tu je, tak boleh cakap apa. Tapi harus diingatkan, pengundi yang paling ramai adalah pengundi yang tidak berparti. Dan mood pengundi yang kita buat research ni dan kita buat data ni menunjukkan, tahu pengundi-pengundi yang tidak berpolitik ni akan berpihak kepada PN, terutamanya dia mendapat tahu yang PAS menjadi lead dalam Perikatan Nasional. Jadi memang dengan trademark yang kita tengok ni, apa yang berlaku kerajaan yang ada di bawah PMX ni, macam-macam hal. Jadi sini memang satu pengharapan pengundi untuk melakukan perubahan. Jadi aku daripada peringkat Don dan kawasan telah bekerja keras untuk memastikan. Okey. Dah ulang tu. Sudah. Okey. Jangan turun. Siapa nak jawab ni? Abai ke Kamarul? Sila. Okey, Assalamualaikum. Kamarul, sila. Sila. Okey, gini Razak, kalau kita nak bawa fakta, kita kena jumpa rakyat, lepas tu kita catat. Kita tahu berapa jumlah yang kita jumpa, ya sokong kita. Jangan cakap saja. Betul lah, kalau mu cakap saja tu boleh hangat-hangat macam mimpi dah. Mu jumpa orang kedai kopi. Kita sokong siapa dia sekarang ni? Masalah minyak ni. Mu tekan rakyat minyak mahal ni. Tentulah orang tu kata sokong parti lain daripada kerajaan. Mu ada fakta ke tak? Berapa ribu orang dah mu jumpa sekarang ni? Dah ada orang mencatat dah kau? Rumah ni sokong siapa dia? Rumah ni sokong siapa dia? Tu orang panggil fakta. 10,000 ke 20,000 ke 30,000 ke. Semua ahli pun tergerak. Kopo. Sekarang ni kita dapat banyak ni. Tu orang panggil fakta. Yang kau cakap ni bukan fakta, cakap kosong. Mu tanya orang kedai kopi, pai bagi mu pergi buah. Cukup. Dah, aku jawab benda ni. Razak, engkau pandai-pandai cukup-cukup. Engkau siapa ni? Mentang-mentang aku besar, aku tak kau diam. Kamarul dah habis. Dah habis Kamarul. Abang ni sila. Bagi Abang pula. Baik, sila baik. Okey, apa yang Abang nampak yang Razak cakap ni hanyalah orang panggil syok sendiri je. Kalau cakap macam tu, kita di pihak UMNO pun kita boleh lawan, boleh hujah tu. Kita boleh kata juga kita bakal menang dekat Jasin. Sebab aku penuh yakin dengan kebangkitan UMNO pada hari ini, kalau setakat 200 undi tu, aku rasa memang kita boleh menang balik dekat Jasin. Dan kamu jangan lupa. Kamu jangan mencelah lagi. Kamu jangan lupa kemenangan dulu pun kerana sokongan daripada ahli-ahli UMNO yang membelot masuk kepada Bersatu. Jadi tak boleh dibanggakan sekarang apa yang jadi pada Bersatu dah. Mungkin ahli-ahli dia akan lagi, dan pada PRU 16 ni mungkin keadaan tu dah berubah. Jadi kita tak boleh nak pegang kepada prinsip lama yang mengatakan masih kuat PN itu sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Aminah sila. Aminah 1, 2, 3, 4. Sila. Ada. Pada saya ni, Razak ni dia bawa cerita yang macam tak masuk di akal lah. Macam apa kata benda tu, dia bawa macam data tu pun kita tak nampak data tu macam mana. Sebab saya tengok mana lagi relevan kat sana. Itu je lah. Maaf cakap lah Razak Kau ni buat lawak je lah Mina. Amanah ni ada ke tak ada aku pun tak pasti lagi lah. Biar aku jawab pula. Sekejap, bagi Ulu Balang. Razak, kejap. Okey, first thing. Persoalan yang aku tanya kau. Apa si Mamat Tesla Kunut Nazilah ni buat dalam parlimen? Itu yang pertama dekat tu.
Dan yang kedua, apa yang bercakap ni ibarat bercakap di kedai kopi. Tidak membawa fakta dan data. Bangun pagi pergi main dam 2, 3, 4 sampai ke tengah hari. Dia macam ni lah Razak. Orang yang tidak berparti ini, salah satunya dia akan mengundi. Pertama sekali dia tengok keadaan semasa, siapa yang memerintah tempat itu. Dan yang kedua, dia akan tengok sama ada negeri atau lokaliti itu yang dipimpin oleh YB yang berkenaan, apakah pembaharuan yang dibuat. Itulah cara orang yang non-partisan ini berfikir. Tidak ada, dan kena faham faktor kekalahan UMNO dan UMNO lah dikhianati oleh Bersatu. Kita tak boleh nafikan apa yang kerajaan buat sekarang ni adalah kerajaan yang terbaik. Gabungan 18 yang mana dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan Datuk Seri Zahid membawa Malaysia ini ke arah yang lebih baik. Kalau negeri Melaka, dia akan tengok apakah kepimpinan negeri itu membawa ke arah yang lebih baik. Itu orang yang non-partisan, Razak. Kalau ahli parti, mungkin ada yang dah sedar dan kembali asal. Kami optimis walaupun di Terengganu 32-0, tapi dengan apa yang berlaku, negeri kami tidak ke mana. Hanya merengek-rengek. PAS ni asyik merengek soal royalti contoh. Wak Ehsan merengek-rengek sehingga kan ditegur oleh pemangku sultan. Jangan bergantung kepada Wak Ehsan. Itu adalah sebagai satu contoh indikator kepada anak muda dan juga non-partisan. Sekarang sebelum host bagi Kak Razak, tolong ceritakan kepada kami sekali lagi soalan. Apa yang Tuan Guru Tesla Kunut Nazilah tu buat di Parlimen Jasin? Sekian, terima kasih. Dia macam ni lah. Kan tadi aku dah bagi tahu dah. Sebenarnya Tuan Guru ni, dia telah turun di peringkat Parlimen Jasin ni lama dah. Cuma kamu saja tak perasan dan tak mengetahui. Mungkin kamu tidak dapat maklumat. Dan kali kamu buka lah dia punya web untuk Tuan Guru apa ni, tak Zulkifli lah di Jasin tu. Baru kau tahu apa aktiviti yang dia buat lah untuk Parlimen Jasin khususnya. Jadi berkenaan dengan PS ni aku sebenarnya aku pun tak faham lah kan. Kenapa korang seorang kata go solo, seorang kata masih bekerjasama. Nampak tak? Sebab tu aku ketakutan sekarang juga ni di antara perkara-perkara dalam PRU 16 ni, aku takut BN ni dia menipu pengundi. Sebab dia kata go solo, tapi dalam masa yang sama dia bekerjasama dengan PS. Kenapa benda ni boleh berlaku? Itu dia antara perkara-perkara yang membimbangkan pengundi-pengundi terutamanya atas pagar terkeliru, terperangkap dengan kononnya nak go solo. Pada hakikatnya dia bercium juga dengan PS yang disebut-sebut sekarang ni dipanggil AMDAP. Okey, aku pun tak faham juga kenapa engkau nak sentuh sangat pasal BN dengan PH. Bukan, bila kata PN, kalau kamu PN lah dengan PAS. Untuk apa kamu nak kacau yang sebelah sini? Kita konsisten. Kami ada presiden kami ada majlis presiden. Tadi kau dah cakap, bagi aku cakap. Lepas tu aku cakap tadi, kita PN kalau dalam PRU ke-16 ni kita konsisten. Kita go solo di bawah atas nama Perikatan Nasional. Tapi dalam masa yang sama, korang kata go solo terutamanya BN ni. Tapi dalam yang sama nak dua penjuru. Ni go solo ke ataupun macam mana ni? Satu soalan.
Jadi aku rasalah sebenarnya kejelasan korang ni ada muslihat yang nak mengelirukan pengundi, terutamanya pengundi yang tidak berparti ni. Tapi kita ada perkara tu ni kita akan sampaikan pada di akar umbi pengundi ni. Kita akan dedahkan perkara ni bahawa dia adalah satu teori pembohongan. Kononnya UMNO BN Go Solo itu sebenarnya dia masih lagi bekerjasama. Yang disebutkan, yang dipanggil, yang top sekarang ni dia panggil AMDAP. Itu maksud dia. Zat, Okey, tanya dah. soalan. Zat, Ni Razak, aku nak tanya mu ni, apa yang kau sebut amdak-amdak ni? Kita tak pernah bersama pun dengan DAP, kita bersama PS. Kau sebut amdak tu seolah-olahnya UMNO bersama dengan DAP Boleh ya? aku tanya kau? Kau boleh jawab? Aku tanya kau. Itulah bengong dia ni. Jawab Kamarul. lah, jawab. Okey, dalam PRU ke-16 nanti UMNO BN Go Solo ataupun bekerjasama dengan PH. Kau cuba cakap secara jelas. Kita nak Maksud go aku, solo tiga ataupun penjuru tak ke, solo, ataupun dua yang penjuru? kamu nak Kau menyusah jawab. tu kenapa? Kau jawab. Kenapa Dua yang penjuru yang ke kamu tiga susah penjuru? hati sangat tu? Kau Kita kata nak go go solo ke, tapi kita kau nak lawan pergi dua dengan penjuru. PS ke, apa yang kena mengena dengan kamu? Kamu Ada. jagalah sebelah kamu. Sekarang kau jawab. Aku tanya, masa PRU ke-16 kau Go Solo tu bermaksud dua penjuru ke tiga penjuru? Kalau kau kata dua penjuru, itu kamu buat pembohongan. Kalau tiga penjuru, aku itu tanya betul. soalan Razak. Aku tanya Kalau soalan go dulu, solo Razak. 5 penjuru pun tak ada masalah. Itu pun kalau dia go solo tetap solo juga. Tak kira berapa penjuru pun. Kita Apa yang masukkan kamu nak tiga heran parti sangat? komponen, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kau jangan jadikan bebas ke orang yang dari parti-parti lain. Kau jangan spend pusing-pusing. Aku maksudkan itu. Razak, Faham? Tak. Aku Kau tengok tuduh masalah jahat sangat pada kamu ni dengan UMNO. Kenapa? parti UMNO Itu yang bukan mengatakan nak tipu rakyat. Ha. So kau menuduh Jadi, tu sekarang Tak ni. boleh. Mana boleh kau menuduh? Menipu rakyat. Mengata tadi. Kau kena bagi stand. Kau kena Apa bagi yang stand. kau takut paut dengan UMNO dengan PS ni? Ha. Ikut Tadi dia kau lah. kata- Menjaga kau kata matimu. tadi- Sudah lah. Dia sakit Kau kata- hati lah, Tak, Kamarul. Dia sakit hati. Tak, sekarang Ikut ni orang lah orang. yang kita pelik, kenapa PAS bersama Hamzah lagi ya? Sedangkan Hamzah tak ada apa-apa parti ya? Ha, itu yang pelik tu. Boleh saya Razak nak tolong tanya jawab? Razak. Sekiranya PRU 16 BN tidak ada majoriti, PH tidak ada majoriti, PAS pun tidak ada majoriti. Okey. Okey. Sekiranya PAS diberi pilihan, PAS nak ke arah mana? Sebab kita tahu PRU 15 dijadikan satu pengajaran, tidak ada parti yang akan majoriti. Okey, PRU 16 dijangkakan perkara yang sama juga akan berlaku. Jelas ha? Okey. Pada hemat Razak, PAS memilih untuk bersama-siapa pada PRU 16 sekiranya tiga-tiga parti tidak ada majoriti. Sila Okey. jawab soalan. Tadi Aku dia tak jawab dah. Okey, begini. Pandangan aku berkenaan dengan PAS ataupun PN bertanding pada PRU ke-16 ni, keputusan yang tidak mendapat majoriti, dan semua orang kena tahu PAS tidak akan bersama dengan PH sebab adanya DAP. Itu pengalaman PAS. Jadi apabila kerajaan tak boleh dibentuk, tak mustahil PAS akan bersama dengan BN. Kita konsisten benda ni. Tapi di sebaliknya, lah hadap kau ni. Ya Kau dengar Allah. lagi. Memang Bagi kau aku cakap hadap habis. Barisan Nasional lah. Nampak tak bukan. cara dia? Nampak tak cara dia? Ada cakap, kau dengar lah ni aku cakap. Lepas tu aku cakap tadi. Kau pun kena dengar jok kita orang nak cakap. Kejap. Biar aku Tapi, bicara tak apa. tapi kamu lain. Kamu kata go solo. Bila kerajaan tak boleh dibentuk, walaupun kita tahu kau cakap go solo, kau lawan 20 euro juga. Itu dalam masa yang sama kau ada hubungan sulit dengan PH. Dalam sebenarnya dengan niat kau nak menjatuhkan PH, PN. Itu kita dah nampak. Okeylah. Tetapi kenapa kau tak nak berterus terang yang kau ada hubungan sulit dengan PH? Kalau betul Razak. Kejap Razak.
hubungan sulit ke bendanya. Sekarang semua orang tahu kita tengah bekerjasama dengan PH. Kau dah kenapa? Bukan go solo lah. Maknanya ada kerjasama. Bubarkan PH dengan PN tu. Jadikan PH PN. Lawan dengan tu bau betul. Tak, yang kau Ini kau kata go solo. sebab tu lain kali jangan cepat-cepat tinggalkan boyfriend. Sekarang dah gila talak. Nampak tak kau Pak, 5 sini tahun kau gila tengok talak. ada orang ada hubungan. Tapi dia Pak, mati 5 sama tahun. kau Kalau kamu kata macam tu, Razak, kalau kamu kata macam tu, kenapa PAS dengan Bersatu bercantum? Kenapa tak lawan asing-asing? Bersatu lagi, kita dalam satu kumpulan. Kamu dalam dua mazhab yang berbeza. Betul? Tak ada, kita UMNO, kita go solo. PS dengan lain-lain, satu blok lain. Kau Kita cakap go solo. sekarang ni bila bercampur tu dah jadi kerajaan perpaduan. Di situ kamu tak faham. Dalam tak sedar, Razak dah jawab soalan. Dalam tak sedar, Razak dah jawab soalan. PH dan Barisan Nasional ini dua mazhab berbeza. Dia tidak boleh bercampur, tapi dia boleh mewujudkan perpaduan. Itulah perbezaan dia. Betul tak, Hos? Betul. Dalam tak sedar. Dalam sedar tak sedar. Ni, Masa kejap, kamu kejap, berkempen, Dia niat jahat ni. Dia nak Sabar, pecahkan sabar. UMNO dengan PS. Sabar. Aku tahu cancel. Sabar, tunggu sekejap. Ni, Ulu Balang. Memang apa tadi kau cakap PH dengan Barisan Nasional. Mazhab. Kita Ulu Balang, kita kalau lain mazhab kita boleh join Ulu Balang, tapi kalau jual agama kita tak boleh join. Terima kasih. Yang tu betul. Okey, Kamarul sila. Wajah-wajah korang sebenarnya cakap aja. Saya Razak takut. Parti dia takut kerana Aku tahu. Dia sebenarnya, BN aku akan tak bersama tahu. dengan PS. Dia sekarang ni nak suruh BN ni pecah dengan PS. Pasal dia nak sogok kita, dia nak sodor kita. Rumah tanah ni. Dia nak suruh BN ni campur dengan PAS bentuk blok baru. 2-3 Blok hari baru, lepas. betul. Haji Adi dah bagi tahu 2-3 hari lepas okey. Dia nak tunggu blok baru. Dia takut nak lawan. Kau dengar ni. PN ni sebenarnya memang pilihan rakyat majoriti sekarang. Jadi kita ni. ilaha illallah. Kau Tak engkau. Kau dengar lah. Sebab itu. Razak. Razak buat jenaka sini ni. Razak buat jenaka ni. Katung ni. Kita nak Bukan bawa orang dia ni. sekali. Kita nak bawa sekali. Tak sedar UMNO ni diri bersama bila kita. bercakap. Okey, sabar guys. Sabar. Tolong sabar semua, relax. Abdul Razak, tolong mute kejap. Dah lama kau bercakap. Mute kejap. Kau rehat kejap. Aku bagi kau lama bercakap sebab kau seorang, tapi kau relax. John Mayer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan ni dari mana tuan? Dulu saya tak percaya. Tak apa, Saya tuan daripada dari mana, Negeri tuan? Sembilan. Ni 9 kat mana Dari tuan? Negeri Sembilan. Kat mana? Negeri Sembilan dekat Gemonceh. Sila tuan. Okey, dulu saya tak percaya tau. Bila Eddie Bawang cakap ahli PAS ni bodoh tau. Tapi hari ni bodoh tu real. Salah seorang dia Razak adalah orang dia. Punchline Bangang dahsyat. dia. PRU 15 yang cakap solo tu PRU 16. Oi bodoh. Betul. Kau dengar dulu aku nak cakap. Kau diam. Saya Sekarang ni, yang cakap Razak. solo tu Razak, sabar, PRU Razak. 15. Kau cakap aku tak cakap tu. Kau diam. Sabar Razak. Sabar. Yang- Lepas dia aku bagi kau yang- jawab. Sila John Mayer. Yang cakap go solo masalah dengan korang. Yang kau tu tegeh-hegeh dengan gerakan bodoh tu. Dah terang-terang gerakan tu nak panjat atas pentas tu dekat siap kena halau tu. Yang kau nak buat hubungan lagi apa hal? Itu lagi bangsat punya Cina tu. Assalamualaikum. Yang Oh, kau pasal kau tak balon pula tu. Sekarang ni dah boleh panggil Aku macam-macam punya banggang Dah lah kau ni. pemimpin. Dah boleh panggil lah. Siapa panggil? Tadi dipanggil Eddie Bawang tadi. Siapa? Oh tak boleh lah. Logik je tu, John Mayer. brother tu. Oh tak boleh. Panggil lah elok sikit. Jangan panggil di bawah. Okey, saya tarik balik. Tarik. Okey. Turunkan je. Okey, saya tarik Tak balik. apa. Bukan ni. Fidah. Aduh, Bambi. betul lah host ni. Bambi. Host tak tetap pendirian lah. Macam tu jalan lah. Kejap. Dia
Vampi. Kau dengar ni Engkau macam naik atas ni, kau cakap sekali je aku suruh dia tarik dan dia dengar sekali je cakap. Kau tengok Apa benda tarik-tarik ni? Kau ingat boleh cakap lepas tu tarik, cakap tarik. Ingat apa? Tak ada masalah. Ni. Aduh, hai. Ni kau nak duduk atas ni nak bercakap silakan. Kau nak buat macam ni nak naik angin pasal Tak. Aku tak nak cakap pun. Aku tak nak cakap turun. Sebab aku rasa kau ni ada PC. Turun. Orang dah minta maaf, kau jangan nak Telinga membeli lagi. nipis. Jom ni Tak apa, jom first kali pertama naik. Kita kat sini nama pemimpin kita tak benarkan panggil Okey, saya selain ni minta lah. maaf. Kita hormat sentiasa lah. Sila Baik, teruskan. saya minta maaf. Tak apa, Okey, teruskan. saya tarik Kau cakap balik. sekali tarik balik, Okey, minta maaf cukup. Okey, sekarang ni kan, kalau kita fikir-fikir balik, BN dengan PS, dia tetap bergerak sendiri. Dia tak ada, dia siap plan lagi, dia akan berlawan berasingan. Itu perancangan dia. Tapi sekarang ni, yang PAS dengan Bersatu ni, tengah huru-hara ni, apa cerita? Kau sibuk sangat bercerita pasal BN, PH, kau sibuk sangat. Kau tahu tak sekarang ni PAS dengan Bersatu tengah huru-hara? Bersatu tengah sibuk buat IPR, yang seorang pemimpin kau tu dah jadi leader tu, langsung tak ada buat apa pun tu, sampai sekarang. Yang dia tahu jual tanah mahal, jual murah dekat suku Sakat dia, dia tahulah. Lepas tu bising, duit ihsan. Itu kerja. Tapi sampai sekarang tak ada apa statement pun. Yang seorang lagi yang geng Bersatu pula sekarang ni dah mula gerakkan IPR tu. Apa sekarang ni yang PN punya pengurusi ni dah buat? Sampai sekarang. Kau sibuk sangat PHBN ni nak gerak solo lah apalah. Suka hatilah. Masalahnya yang perkataan solo tu PRU 15. Yang kau nak membebeskan ni PRU 16 ni, tak ada siapa pun tahu lagi sekarang. Kalau Kod Datuk Zahid kata gerak lawan lah. Jadi kau tak payahlah nak mengkak hal pasal PHBN ni. Itu dia orang pandai lah kat atas tu. Kita orang follow saja. Apa yang Datuk Zahid cakap, kita ikut. Dah habis cerita. Yang korang tahu tak tengah huru-hara sekarang ni, PAS dengan Bersatu tu, kau jadi buta pula. Ada Cukup lah tu. Kejap Razak. Kau boleh nafikan. Habiskan. Okey, kau boleh nafikan. Kau nafilah macam mana sekalipun. Semua orang nampak apa yang berlaku kat PAS yang Bersatu. Jadi kau hadaplah tak lama lagi. Tengoklah nanti apa yang berlaku 9 bulan ni. Ni nak kena pecat lagi ni. Tunggulah. Aku nak tengok sangat. Apa jadi kat puak-puak Saya ada korang berita pula. terbaru. Bersatu telah Sekian. mencak. Berita terbaru nanti kejap lagi bagi tahu. Ni kita nak suruh Razak cakap. Domain dah habis. Okey. Dia dah. macam ni. Dah, bang. Okey. Saya Dah, jawab benda ni sila. berkenaan dengan Sila. PAS dengan Bersatu. Berkenaan dengan PAS dengan Bersatu ni, sebenarnya PAS tiada permusuhan dengan Bersatu pun. Cuma isu dia hal dalaman Bersatu saja. Jangan cuba nak pusing tau, nak cuba membelit-belitkan benda ni. Kita PAS ni tak mau campur dalam dalaman parti Bersatu. Dan kita berstand, kita menunggu saja. Ya, ini kebenaran dia. Sebab tu saya cakap tadi, si John ni dia pusing tau. Dia seolah dia kata PAS bergaduh dengan Bersatu. Mana ada? Yang ni kelakar. Tak bergaduh. Yang ni kelakar. Boleh. Ya, Kering-kering. Dia punya kelakar kering-kering, John. Kering-kering. Lain macam bang, lain macam. Yang ni kelakar. Okey, kita boleh gelap. Dengan Bersatu, cuma dalaman Bersatu Kau punya saja. punchline hebat Razak. Punchline kau memang hebat. Punchline kau Memang A1. power. Sebab itu yang ni boleh percaya. kita tetap bergerak. Kau dengar ni, kita tetap bergerak PAS, cuma kita menunggu dalam Sekejap, sorry. John Mayer, sebab tu di perlis dia serah kursi tu, jawatan Menteri Besar tu dengan senyuman dan gelak ketawa. Di perlis. Itulah pasal. Yang ni kelakar. Orang bodoh yang tak nampak lagi benda yang berlaku sekarang ni. Dia boleh cover lain lagi tu. Dia ni bercakap, dia pejam mata tau. Tengok, dia tak perasan tu mute tu. Kejap lagi kau tengok dia marah. Weh, Razak, buka mute. tutup Cakap jangan pejam mata lain kali. Cakap mata Bagus. buka. Pesakan saya, host. Terima kasih. Jadi aku cakap orang tutup bukan mic ni tau. Aku cukup angin. Tadi point tadi baik-baik kau dah dengar, kau tak dapat dengar. Sebab tu bila bercakap, jangan macam bungah. Bila bercakap, mata kena buka. Kau pergi pejam mata pasal. Yang kau pun jahat pergi tutup buat apa? Dan kau cakap tak berhenti.
Sila. Jadi kalau kamu nak kaitkan di Perlis ni dia melibatkan bukan gabungan bersama di antara PAS dengan Bersatu. Itu dalaman negeri Perlis. Faham tak benda tu? Biasalah korang mainkan benda-benda macam seolah-olah konon ni kita bergaduh, kita dan sebagainya. Benda tu tak ada isu. Dan sekarang pun lagi kita dalam Bersatu di Melaka ni, kita masih lagi ada kerjasama sekarang. Kita memang tunggu PN tu masa apa? je kita bergerak. PN kita dengan Bersatu, PN tak tu- ada masalah. PAS dengan Bersatu kan? PAS dengan PN Bersatu. tu PAS dengan Bersatu kan? Tak, aku Habis yang kata Bersatu dekat ni, Perlis. Tak, Bersatu ni ada lagi ke? Sebab tu kita cakap tadi, ayat dia cakap tadi, dia mengatakan Kelakar. kita dengan Bersatu telah bergaduh. Mana bergaduhnya? Tak ada bergaduh pun. Sebab dah tak ada Bersatu. Betul juga sebenarnya kau ni pun. Dah tak ada. Betul. Yang ni kelakar. Yang Kita ni tak mau kelakar. campur Lupa lah. dalaman Bersatu. Kita tak mau campur. Cuma korang saja seolah-olah mengatakan kita bergaduh dengan Bersatu. Aku cakap itu kau kena tarik balik. Jangan buat tuduhan ni. Razak, aku nak tanya satu soalan boleh Razak? Ikhlas ni Razak. Razak, bila PAS nak bekerjasama dengan Reset tu Razak? Reset tu. Yang Hamzah Zainuddin tu. Tak ada kerjasama ke PAS dengan dia orang? Kita tunggu dan lihat saja. Kita tak ada masalah. Kita boleh. Siapa pun nak pergi pun boleh. Kecuali dengan DAP je kita tak boleh terima. IPR. Kalau Okey lah. IPR nak pergi pun boleh. Amanah nak pergi pun datang pun boleh. Tapi janganlah degil kan. Dengar cakap orang. IPR. Boleh ke? Itu kita tengoklah. Nanti pimpinan lah. Nanti buat keputusan. Tamat. Tarik handbrake. Aduh. Yang ni kelakar. Okey. Boleh terima. Masuklah Yang ni isi betul. orang dulu. Masuk isi orang dulu tengok. Macam PKR tengok kau nak masuk dengan Bersatu, dengan apa PN. Kita kena tanyalah soalan interview sikit. Apa sebab kau nak masuk? Kerana apa? Kau nak jadi lead. Sorry lah. Bang. Macam tu. Bang, maaf cakap bang. Teruk Maaf je cakap nak bang. masuk PN. Bang, Baik. maaf cakap bang. Kalau terpegang borang PN ni kena sama abang. 7 air tanah 1 air putih, bukan 7 air putih 1 air tanah. 7 air tanah 1 air putih bang. Sorry lah bang. Kau punya typo lah. Aku pun sebenarnya pun bukan suka sangat pun dengan kau ni. Tinggal Razak. lagi kita ni. Kita orang tak ajak pun korang join. Demi perpaduan, aku boleh terima lagi walaupun aku pakai glove. Itu cerita dia. Razak nak tanya satu soalan dulu Razak. Tadi kau kata dengan DAP kecuali dengan DAP kan? Indraf okey, Indraf. Terus buat punchline padu lah. Host betul Kita host. pasal DAP. Bak Indraf lain. Aduh, itu aku. Saya nak beritahu ni sikit Itu host lah. Hos. Dengan Razak DAP. ni kalau giling dengan kereta giling, lepas tu dia timbul balik tu, dia lepek dah dia timbul balik. Katung ya. Aku tu lah. Dah nak turun lah. Korang kau boleh masuk lah korang ni. Sabarlah Razak. Aduh. Apa ni? Dah pukul 12 Relax ni. abang. Itu Berjuang relax lah. Razak, aku tak pergi ke Jasin lah. Razak, Jasin ni ada Razak. ni. Pimpinan Razak. ni. Gerakan Razak. PAS ni. Dengan Jasin. Razak, Razak, relax lah Razak. Kan kau turun kita orang dah tak boleh gelak. Relax lah. Kau turun kan kita Betul orang nak tak gelak turun ke lah. Jasin lah. Ada program besar Jasin ni untuk ni kempen untuk kemenangan ni. Tak tahu ke? Jasa Ada di program Jasin pun sah kau tak tu, pernah dia cerita. bila Lepas musorak, tu kau nak bila berkempen. gerakan musorak apa? Pukul 9 Kak, sampai Di sekarang pukul ni. 11 lah. Jating. Zak, Kalau buat Zak, petang tak apa. Ni aku kena Zak. buat pagi. Kau tahu lah. Zak, dia macam ni Zak. Apa jasa si Kunut Nazilah tu buat dia jasa? Kau cerita dulu pada kita orang. Aku tuan lah. Malah aku Ya, nak betul, tuan lah. betul. Apa jasa? Zak, tolong baca surat khabar Zak. Allah, baru nak ajak baca surat khabar. Dia dah Apa terkejut. pasal Ros? Lah, dah tujuh je lah. Tak ada walaupun boring kan ni. Tutup kan tak ada walaupun. Okey. Saya baca Ni berita pukul 11. Bang, saya turun dulu bang. Saya turun dulu kan. Okey. Okey, dia Alright, kata okey, Assalamualaikum. antaranya ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Suka Menanti, Ketua Bahagian Bersatu, Alustar, Adun Sungai Tiong,
Abdul Razak juga nama dia. Baru host lambat lah buka. Kalau tak aku baca nama Abdul Razak tadi. Dan ketua bahagian Hulu Langak. Dipecat. Ini ahli undangan yang digantung Parlimen bagi 2 penggal pemilihan parti, iaitu Datuk Seri Ikmah Hisham Abdul Aziz Tanah Merah. Dan juga Datuk apa benda tu? Rompin. Rompin satu. Nordin. Khalid Abdullah lah. Aku tak nampak, minta maaf dah. Lumuk pun kena. Dan Lumuk juga kena. Rasul Wahid. Lepas tu Ketereh. Lepas tu sementara itu ahli parlimen Adung Kuala Sepetang. Ini antara dia berapa tu? 4, 2, 4. Oh, ni taktikal bola sepak ni. 4, 2, 4 ni. Ke 4, 4, 2? So total 8. Cik Mina baca Kak Mina. Ketereh satu dia gantung. Tanah Merah dia gantung. Rompin digantung. Rasul Wahid digantung. Lumut. Rasul Wahid Ulu Terengganu digantung. 2 Dun dipecat. Tukar menanti dengan tukar menanti dengan mana dah tadi sebut dalam berita Astro. Ketereh. Ketereh Parlimen. Ketereh Parlimen. 2 penggal Tu tu. yang cakap veteran askar semua tu. Bekas Kamu diam. Hormatlah saya. Kamu diam. Saya askar tau. Dah macam cerita badul. Saya askar tau. Sungai Tiang. Oh. So total berapa kena ni? Aku tak nampak ni. Tanah Merah, Rompin, Lumut, Terengganu, Ketereh. Ni 7. Takat 8 orang lah. Nak tutup ke tu? Ni nak tutup kot. Aku rasa nak tutup ni. Habis semua dia tutup. Habis semua dah tolak semua habis. Bersatu tak ada lah. Cenderuh. Dr. Din. Cenderuh ni bukan Dun ke? Cenderuh ni Dun kat berak kan? Dr. Din. Dun. Ni lagi satu penyakit naik kat atas kotak tapi tulis kat bawah. Macam-macam hal lah korang. sabar je lah kos. Naik atas kotak tu tulis kat bawah. Cakap lah. Dr. Din. Alah, jam betul lah. Cenderuh ni bukan peja ke? Takkan peja kena juga. Untuk pelik tu. Cenderuh Perak tu lah. Dia kalah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila masa dia jadi adun dengan Parlimen? Dia Tambun. Dia Tambun. Dia tak, cenderuh tu aku tanya, cenderuh tu kena gantung. Ni Dr. Din, kau turun. Kau duduk kat atas, kau tulis kat bawah. Kau dah kenapa? Aduh. Kau dah turun. Aku rasa dia tak sedar tu. Dah lah, walaupun tak ada lah, boring lah. 5 minit lagi walaupun tak naik kita tutup. Jadi begitulah host. Saya tanya soalan kepada Razak tadi. Dia nak pergi berkempen. Kejap. Minta maaf. Kejap. Rusdi Bentong. Aku suka Rusdi Bentong punya posting tadi dekat dalam TikTok dia. Dia ajak bersama-sama dekat Negeri Sembilan ni dia offer 30 Barisan Nasional PAS 6. Okey lah tu. Boleh lah bersama-sama kalau main tu. Yang tu aku setuju. 30? Naik Rusdi Bentong. 30 plus 6? PAS UMNO 30 PAS 6.
Boleh lah kalau macam tu, boleh. Apa benda yang dia merepek tu? Tak, dia cakap mari nak kita bersama-sama. Barisan Nasional ambil 30 kursi. PAS 6 kursi. Kalau boleh macam tu lah. Kalau PAS nak. Boleh. Jadi 36. Boleh. Dia kan ada 36 kursi. Boleh betul dengan syarat kau jadi presiden. Itu pun dia sama-sama dengan Razak mimpi di siang hari ke apa? Tak, Ulu Balang. Dia minta apa tau? Barisan Nasional 20. PAS 16. PAS ada 3 kursi. Nak bertanding nak minta 16. Kau tengok. Belum bekerjasama dah perangai macam ni. Kau tengok. Tak payah. Biar aku dudukkan Pakatan Harapan. Itulah yang aku pelik host. Kadang-kadang ni kita duduk dekat media sosial ni, we are saying we are representative from the party. Tapi bercakap merepek merapu merabang macam ni dah macam orang tak makan ubat. Buat malu parti je. Dan semalam host saya adalah nampak, saya tak ingat lah sama ada Nazar ke ataupun Rosdi Bentung bercakap dengan Khalifa, dengan Eden. Oh, puji melangit UMNO. Orang yang tak selama ni duduk maki hamun UMNO tiba-tiba puji UMNO. Tapi dia kata pula aku benci UMNO Terengganu. Oh ya Allah, aku cakap orang macam ni pun ada. Itu saya cakap dah tadi, host. Razak ni, kalau giling, kereta giling hak buat tar tu, lepel dah dia naik balik pula. Cium, naik balik pula. Tu orang panggil katung. Aku nak cakap terang-terang Aku ketandusan Walaun ni. Malam ni Walaun dekat bawah yang aku dah request 2-3 kali tak naik je kotak. Kejap lagi aku blok. Lagi kau naik. Tak naik aku blok. Aku gugur besi. Fitri, Assalamualaikum. Fikri ke apa nama? Fikri, Assalamualaikum. Fikri? Masa aku cakap juga. Itu tak sedar ke? Kenapa tak sedar? Akaduri naik tu. Akaduri naik. Tak sedar duduk bawah Angka Zuri, sila. Angka Zuri. Ya. Ni, meja ni Guru Melayu. Guru Melayu pula. Faruk, suara anak negeri. Anak negeri. Tak ada guna anak negeri. Orang suruh buat laporan polis hari tu. Kau naik atas. Kau pun tak pergi. Kau naik atas tak ada guna. Kau naik atas. Kau siapa? Kau ingat aku peduli kau siapa? Kau turun bawah. Naik atas. Kau apa hal kau? Aku kan cepat goyak. Dah turun bawah. Jangan nak naik macam tu. Jangan nak cakap-cakap macam tu, turun bawah. Jangan buang masa aku. Okey. Siapa nak cakap? Sila. Dah habis ni. Aku tak ada Walaun ni. Betul lah. Mentahulu cakap. Siapa yang bawa cerita kata kita nak go solo. Ni kita pun pelik juga. Presiden nak cakap apa lagi? Yalah. Ya, pasal kau diam ni? Oh, okey. Awak ni tulis dengan jelas. Okey, kejap aku baca awak ni. Awak ni tulis dengan jelas. Okey, Mentahulu baca awak ni tulis jelas tu. Okey. Kak Aminah tolong baca, mata aku tak nampak. Barulah clear macam ni. Barulah faham. Antara yang dipecat Adun Suka Menanti. Okey. Zawahir Abdul Ghani dan Adun Sungai Tiang Abdul Razak Khamis. Sementara itu 5 parlimen digantung. Dato' Khim Muhammad Nur Ketereh, Abdul Khalib Abdullah Rompen, Dato' Rasul Wahid Hulu Terengganu, Nordin Ahmad Ismail Lumut dan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz Tanah Merah. Kenyataan itu mengesahkan Adun Kuala Sepetang, Ahmad Man dan Adun Cenderoh, Syed Lokman Hakim, Syed Muhammad Zain turut digantung. Pada masa yang sama, 3 ahli parlimen menerima notis amaran pelanggaran disiplin iaitu Bapok, Roslan Hashim, Fulim Bandar Baru, Zakri Hassan, Kanga dan Kalam Salam. Sahabat berenang, banyaknya. Dapat surat notis. Kak Aminah.
Adun atas 2, bawah 5, 7. 7. Amaran 3. 7. Cukup 10 orang. Oi, ramai. Biar betul. Total orang 10 orang. Ha, koma tak ramai pun banyak juga buang orang ni. Tak bersatu ni kenapa? Tak tahu. Mengikut kata seseorang, katanya dia pandai buat kerja. Buang orang. Tak suka dia buang, tak suka dia buang. Orang menurut tanya kata dengan seseorang buang. lah. Orang Ya tanya- sebenarnya niat Muhyiddin Yassin nak kuburkan PN tu betul sebenarnya. Aku pun rasa. Bila dia kuburkan bersatu, kuburkan PN, pas pergi Solo lah tu. Dan dia masuk UMNO Mungkin lah. lah. Tak mungkin lah. Aku ni yang digantung dan dipecat ni semua geng Hamzah ni. Ha, aku rasa ni sebab ada bersekongkol dengan Hamzah ni. Ya. Yeah. Tapi tak pandai. Yalah, masuk je sekarang bersatu tak ada lah. Ha, patutnya Mayudin dia jangan pecat sebab kursi tu dia perlukan. Dia gantung je. Pergi pecat aku tak faham. Dia cakap macam nak bagi tutup satu je. Itulah sama-sama lah kita tengok. Tak ada walau nak naik ni. Mak aku kejap ada tak? Bondong ni siapa? Bondong? Assalamualaikum. Bondong? Bondong? Okey. Ulu Balang, sila. Begitulah. Begitulah. Waalaikumsalam, Aidin Cik. Jadi untuk ke depan memang saya tengok saya memerhati dekat kita punya kawan-kawan. Agak sedikit ada sedikit ketidakpuashatian, ada yang panas. Anyhow, agree to disagree, pandangan masing-masing. Dan saya tetap dengan pendirian kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaan yang terbaik, dipimpin oleh Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Seri Zahid Hamidi serta TPM2. Sebab untuk pandangan saya, kita memilih itu bukannya kita memilih berdasarkan prestasi semasa, apa yang mereka bawa untuk negeri dan negara. Kenapa kita ni berselisih pandangan tentang PAS? Kita dapati PAS ni dia bukan saja tak boleh buat kerja, tapi banyak berbohong kepada rakyat dan bermain retorik politik. Lambat accept Uncle Zuri. Jadi begitulah. Dalam sedar tak sedar duduk mengata orang bergaduh. Parti komponen dia yang bergaduh. Dan benda ni takkan selesai selagi Hamzah Zainuddin dan juga Muhyiddin Yassin berada dalam komponen PN. Kalau kita tengok, saya tak tahu lah chess move apa yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin. Dia pun duduk dalam PN, Hamzah pun diterima dalam PN. Apa akan jadi? Dua seteru pergaduhan berada dalam satu komponen. Tapi itu siapa yang nak mendamaikan? Ianya memberikan tekanan yang besar kepada Dr. Sam. Kalau ku pilih di sana, di sini akan merana. Lagu tu. Kalau ku pilih belah kanan, belah kiri terluka. Takkan aku nak pilih dua-dua? Ke macam mana, host? Ke dia pukul belakang kiri kanan, host? Dua bini. Kalau pasnya kuasa dia pukul semua ni. Okey. Sambung besok. Boring lah. Walaupun tak ada. Assalamualaikum. Baik. Tak ada. Aku dah cari dah. Semua tak ada. Nanti besok kita sambung. Assalamualaikum. Salam.